Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Kursi Surau, Ustazah. Saya kasih lagi saya muliakan Fadil Ustaz Imam dan Ashraf Ashraf Rizwan. Yang saya muliakan sahabat saya Fadil Ustaz Safwan. Ibu ayah yang kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala, memang tak pernah dibuat orang. Saya selalu baca mula لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك الكون الرحيم رحمة الهادي القريب حديثك النهر العديم جوارك الغصن الرطيب فدك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Berada di antara sedikitlah dia punya ni, andai kekasihmu Muhammad masih berada bersama dengan kami, akan terlunaslah segala hutang dan semakin hampirlah dengan haruman baginda sebelum hilangnya perasaan yang meronta-ronta untuk berada berhampiran dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada berhampiran dengan Nabi, jiwa turut menjadi harum. Dan apa jua yang kalian doakan kepada Allah akan diperkenankan. Cahaya Nabi Muhammad tidak akan pernah sirna. Sempatkanlah, izinkanlah kami bertemu dengan baginda, wahai Tuhan yang maha berkenan doa hamba-Nya. Hidayahmu kepada alam malata luas, tanda hampirnya kasih sayang Tuhan pemberi hidayah. Hadis-hadismu ibarat sungai yang mengalir jernih, berada di sisimu bagaikan dahan yang tumbuh segar dan basah. Kutebus diriku dengan dirimu wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia lagi asing. Berada berhampiranmu jiwa menjadi harum, wahai yang diutuskan sebagai tanda kasih sayang Tuhan kepada seluruh alam. Wahai kekasihku ya Muhammad, wahai pengubat hatiku, wahai yang terpuji, dirimu memiliki kelebihan yang diakui oleh Tuhanmu. Mulialah orang-orang yang turut bersalawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Ya, sedap tu. Dia banyak tengok TV tadi. Ni bukan screen lah, ni memang betul dah 24 mata. Nampak dia nyanyikan nasyidkan lagu Laukana Bainana tu, itulah tajuk perkongsian ilmu kita, forum halaqah kita pada hari ini. Kita kembali selepas ini. Kalau TV selalu macam tu. Tapi yang kita InsyaAllah ni kita direct je terus. Mengapa tajuk ini dipilih pun ada asbab dia. Bukan sekadar nak bercerita tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi nak mengambil sesuatu yang lebih daripada itu lagi. Tapi sebelum saya sambung lagi, saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada wakil-wakil. Ada daripada Masjid Jami'ul Huda pun ada datang, terima kasih. Imam daripada surah Al-Hakimin datang, pengurusi daripada surah Ubudiyah pun ada, terima kasih datang. Kalau saya terlepas pandang, minta maaf ni yang kata orang-orang yang bagi kekuatan, sama-sama kita bina ukhuwah insya-Allah. Baik,
Bila menyebut perkataan laukana bainana tu tadi, yang Ustaz Tarmizi, antara maknanya yang kita faham adalah andainya Nabi bersama-sama dengan kita. Kalau Nabi itu bersama-sama dengan kita, itu perkataan yang kita sebut. Perkataan lagu ni bukan baru, kita diulang kerana kita dengar kat telinga kita selalu, seronoknya Nabi bersama-sama dengan kita. Tapi pada masa yang sama satu persoalan timbul. Mungkin tidak pada diri kita tuan, tapi saya nak perasaan itu timbul dalam diri kita semua. Nak satu persoalan yang timbul dalam diri kita semua, iaitu kita menyebut andainya Nabi bersama-sama dengan kita. Bila dengar perkataan ni, kita tersenyum. Seronoknya Nabi kalau duduk dengan aku. Boleh minta syafaat, boleh minta macam-macam lah, boleh minta dijanjikan syurga sebagainya. Pada masa yang sama, pada tahun 2025 ni, bila sebut seronoknya Nabi bersama-sama dengan kita, ada setengah daripada kita senyum. Tapi daripada salah seorang tu adalah saya, bila senyuman tu sedikit berkurangan. Kenapa saya kata senyuman sikit kurang? Ustaz tak suka ke Nabi doa kita? Siapa tak suka? Mustahil tak suka. Saya rasa kita semua nak syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa senyuman itu sedikit sebanyak berkurangan? Masalah dia bukannya Nabi duduk dengan kita. Adakah kita bersedia nak duduk dengan Nabi Muhammad SAW? Benda yang diajarkan oleh baginda 1400 tahun dulu, yang tak buat hari ni, ada lagi tak? Ada. Perintah solat bukan suruh buat semalam, bukan suruh buat minggu lepas. Nabi suruh 1000 tahun lepas hari. Yang tak solat penuh 5 kali sehari, hari ni pun wujud lagi. Tutup aurat, Nabi suruh, bukannya perintah baru, perintah lama dah. Yang tak tutup aurat sempurna hari ni masih ada lagi tak kat dunia? Masih ada lagi. Malah ada pula yang mempertikaikan, baru ni Ustaz tengok di Facebook, Islam liberal yang sekarang semakin popular. Dia kata apa? Biarlah aku tak tutup pun, yang penting adalah hubungan aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pakai seksi ni kepuasan diri aku. Yang aku sujud, tetap aku sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah benda tu digabungkan sekali, yang membuatkan senyuman yang naik itu sedikit sebanyak keterangan. Jadi saya nak tanya soalan kepada Imam Huda Ashraf. Kan dah sebut tadi, dia kan moderator, dia sambil panel sekali. Ya, Imam Huda Ashraf, mungkin Ustaz kongsikan sedikit bersama-sama dengan kami semua, bagaimana untuk menghidupkan suasana hidup bersunnah. Nak hidupkan suasana tu mungkin tak dapat capai macam para sahabat, mungkin tak dapat capai para tabi'in, tapi sekurang-kurangnya apa yang boleh kita buat untuk menghidupkan suasana hidup bersunnah dalam kehidupan kita pada hari ini. Persilakan Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa hadana ila siratil aziz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Pemerintah kita yang berhormat Ustaz Safwan kita, yang saya kasih Al-Fadhil Ustaz Tarmizi daripada kampung sama dengan saya, negara yang sama, negara Bahrain, jiran yang saya hormati pengurusi Imam Jawatan Kuasa Surau Ikhlasiyah, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa-apa orang Ampang Jaya, kampung dari Ampang, sudah kampung kamu dari Ampang, semua sihat lah. Tuan tak pergi mana ke? Orang semua pakai cuti, tuan tak pergi cuti. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita kumpul daripada pagi kan? Pagi berarak lah tadi pagi. Ada jangan berarak sebab nampak macam semua letih dah ni. Nampak macam 5 kilo jalan. Jadi pada malam ni insya-Allah tajuk ada soalan lagi Ustaz, tapi saya akan baca ayat Quran. Kita pun dah dengar lagu yang sangat seronok kita dengar. Tajuk kita malam ni Ustaz, tajuk dia laukana bainana. Betul ya? Andai Rasulullah ada di sisi. Tuan-tuan,
Kalau tajuk itu andai Rasulullah ada di sisi kita, tajuk itu banyak dikupas. Ramai ulama juga menyebut andai Rasulullah duduk depan bagaimana. Walaupun kita ini tak adalah lau Nabi tak suka kalau tapi kita terbayang itulah Rasulullah. Ada satu kelompok manusia tuan-tuan yang dikatakan kita tak boleh perli pun. Nak cerita tentang mereka kena cerita dengan bahasa laras, bahasa yang baik. Siapakah mereka? Semua ada kaitan yang duduk sekeliling Rasulullah. Siapa dia? Iaitu salah satunya contoh adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Family Nabi radhiyallahu anhu. Siapa lagi? Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tentang isteri Nabi merajuk, baling nempak pinggan ke apa ke, guna bahasa yang begitu baik. Innama yuridullah yudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Mustahil lelaki yang paling baik, isterinya perangai buruk. Jadi kita nak cerita tentang isteri-isteri Rasulullah, ada yang kata 9, ada yang kata 11, ada yang kata 13 orang. Walaupun ada cerita, ada yang dimarah oleh Tuhan dalam Quran, dalam surah Tahrim begitu banyak, tapi dia isteri Rasulullah. Siapa yang ada kaitan dengan Rasulullah, semua ada kemuliaan. Sahabat Nabi, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Sahabat Nabi ni level lain. Sahabat Nabi ni ada, kata Imam Abu Zur'ah, ada 124 Nabi. Ramai. Sahabat Nabi ada yang duduk depan Nabi, ada yang duduk dalam rumah Nabi, ada yang selalu sembang dengan Nabi, ada yang tak pernah sembang dengan Nabi, ada yang tengok daripada jauh. Sebab itu definisi sahabat, man ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'minu bih, beriman dengan Nabi, wa mata alaih, dan mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat Nabi. Kalau ada orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi dia duduk dekat negara Yaman contohnya, dia on the way nak pergi jumpa Nabi, nak pergi jumpa Nabi, Nabi musafir, dia tak jumpa Nabi. Jadi dia balik, tiba-tiba Nabi wafat. Dia tak pernah jumpa Nabi, dia bukan sahabat. Ada sahabat Nabi yang on the way, dia bukan sahabat. Tiba-tiba Allah khabar dia. Di dalam perjalanan Nabi wafat. Sampai-sampai dia tengok jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahabat Nabi. Ada istilah-istilah khas ulama bagi. Ataupun dia tak beriman dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi, dia tak beriman dengan Nabi, dia tengok Nabi, tapi Nabi dah wafat. Lepas Nabi wafat baru dia beriman. Dia bukan sahabat Nabi. Dia beza, ini istilah. Tuan-tuan nampak biasa kan? Apa pentingnya kita tahu sahabat Nabi? Beza dia, kalau orang sebut tokoh besar Umar Abdul Aziz, orang sebut kita mazhab kita, contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Contoh, kalau kita nak sebut iman Umar Abdul Aziz, iman Imam Abu Hanifah, iman Imam Syafi'i, hanya debu dekat tapak kaki sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini dia level lain. Sebab tu bila kita bincang ni, dia masuk bab akidah. Sebab kalau kata Nabi gagal mendidik sahabat Nabi, maksudnya Nabi gagal. Mereka tidak maksum. Mereka tak maksum, mereka buat juga dosa. Tetapi kebaikan mereka yang banyak meningkatkan keburukan yang sedikit. Mesti istighfar mereka, amalan mereka dimaafkan. Mereka ada ketikanya ada hafazan mereka tak kuat, sebab itu hadis dhaif. Ada ketikanya mungkin sebahagian sahabat, ada yang sahabat kuat ingatan, ada sahabat mungkin tersilap dia punya matan. Tetapi untuk mereka merancang nak menipu hadis Nabi, mustahil. Kullu sahabah hudud. Contohlah orang Pang ni, saya main tengok ni kan. Tuan-tuan daripada pagi main kuliah sampai ke malam. Saya tadi nak main sini daripada Melaka, tuan-tuan, traffic jam, subhanallah. Tak 3 jam setengah daripada Melaka main ni. Tuan-tuan tu saya rasa heran, macam mana tuan-tuan boleh main kuliah? Tuan-tuan wali ke? Lain macam ni, hujan-hujan orang tengok kan. Tuan-tuan boleh main ni kira hebat. Ampang ni ada wali ke? Takkan ni ustaz seorang tu. Ada wali lah. Tuan-tuan bagi satu nama wali sajalah. Bagi nama satu wali. Nak dengar orang Ampang sebut siapa wali. Pun nak sebut nama Ustaz Sobat ke apa kan. Tuan-tuan bagi satu nama, Tok Wali, yang tuan-tuan tahu. Contoh Tok Kenali. Tok Kenali ni ulama
Dulu semua macam sanad tu macam seolah-olah sampai kat dia. Itu ulama besar. Lagi contoh, Tokoh Paloh, dia semua tokoh-tokoh ulama. Wali Allah lagi, siapa lagi? Pak Sumi duduk kat Kedah, orang Kedah. Kalau yang atas-atas sikit, lama-lama sikit, Kau aja saya pun nasi. Siapa Kedah tak? Orang si ngaji Kedah. Awak cakap tu cakap Kedah. Ada. Atas lagi dah. Nak dengar sikit orang hampa sebut nama siapa. Apa lagi? Takkan 3 orang dah. Ada. Najis Bila Jazak Wali Soho. Lagi apa lagi? Selain daripada wali nikah lah, apa lagi? Saja saya dengar nak tengoklah. Bolehlah nak sebut siapa itu semua tu wali. Tuan-tuan, siapakah bapa segala wali? Contoh Abu Bakar Siddiq. Jarang orang sebut Imam Syafi'i wali Allah, Imam Abu Hanifah wali Allah, Imam Ahmad Hanbal wali Allah. Mereka ada karamah maknawi, bukan karamah hissi. Karamah hissi ada, hissi ni nampak. Karamah maknawi ni kesolehan, kehebatan menghafal. Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Ini dahsyat ni, mustahil manusia boleh buat. Ini karamah. Wali Allah. Sahabat Nabi, kullus sahabah udul. Setiap sahabat Nabi adil. Kullus sahabah awliya. Setiap sahabat Nabi wali Allah. Apa kesan daripada apa? Duduk di sisi Nabi SAW. Ini kata, nak cerita orang tengok Nabi duduk laukan bainal hadis. Kata Imam Ibn Kathir, apa kelebihan dia? Ru'yan Nabi SAW, kelebihan melihat wajah Nabi. Maka Allah angkat kedudukan orang-orang sekeliling Nabi. Itu yang kalau boleh kita pun tak ingin nak jumpa Nabi nak. Laukan bainal hadis, lagu tahilah anda Rasulullah ada di sini. Cuma kita duduk jauh. Contoh, kita pun duduk Ampang. Tuan-tuan pun nak pergi umrah pun mungkin ada orang ada rezeki, ada lah, no? Ada orang mungkin lambat sikit dan tak ada duit lagi, Ustaz, nak pergi ziarah makam Nabi, nak tengok bumi Nabi, ada rezeki pergi. Datang kecintaan, datang kerinduan. Macam mana kita yang duduk jauh ni? Maka Nabi SAW, saya nak bawa satu kisah sebelum Nabi wafat. Azan dulu, InsyaAllah, no? Cepat, no? Orang nak bawa satu pusingan je lah, no? Saya nak bagi satu kisah sebelum Nabi wafat. Ni orang sahabat saya. Pernah dengar nama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu? Pernah dengar nama Mu'adz? Mu'adz ni budak muda, sahabat Nabi, anak muda yang hebat, faqih, cerdik. Nabi hantar dia pergi ke Yaman. Nabi tak hantar orang lain. Nabi kata, kalau engkau pergi ke Yaman, engkau nak berhukum dengan hukum apa? Nak ikut apa? Aku tak nak. Dia kata daripada Quran. Kalau tak ada daripada Quran, sunnah Nabi SAW. Kalau tak ada daripada sunnah, dia kata ijtihad bil ra'yi wala alim, aku akan berijtihad berdasarkan kefahaman aku. Nabi kata betul. Nabi kata orang ni orang cerdik, boleh. Dia hebat. Tapi bila Nabi nak hantar dia pergi ke Yaman, ni cerita ni saya pun bila baca balik cerita detik-detik kewafatan Nabi, antara tanda-tanda kewafatan Nabi, ada ulama masukkan hadis itu. Iaitu bila mana Nabi kata lamma ba'athu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, ketika mana Nabi nak menghantar Mu'adz pergi ke Yaman, Nabi panggil Mu'adz, main kharaja ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz datang dengan Nabi naik unta 2 orang. Nabi nak suruh pergi Yaman, Nabi panggil dulu, jom naik unta 2 orang. Nabi nak sembang dengan dia. Tuan-tuan bayang, yang pun duduk tunggulah Nabi nak cakap apa. Sebab Nabi nak hantar dia pergi ke Yaman. Dia kata dalam riwayat, subhanallah, Nabi tuan-tuan mungkin benda ni penting. Jadi Nabi tak cakap, Nabi diam, dia suspend. Sehinggalah unta itu falam faraqa. Bila unta tu macam dah macam okey, tenang sikit, baru Nabi nak start cakap. Lagilah suspend dia. Apa Nabi nak cakap ni? Lepas tu dia kata, Nabi pun berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha, la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Dia kata, wahai Mu'adz, nak bagi tahu ni, aku nak hantar kau pergi ke Yaman, tapi rasa-rasa lah. Kata Nabi, cara cakap tu innaka asa, aku rasa lepas engkau pergi ke Yaman ini, lepas ini engkau tidak akan bertemu lagi dengan aku.
Kalau engkau balik pun ke bumi Madinah, engkau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, engkau akan melalui kuburku dan juga masjidku. Tuan-tuan bayang perasaan Muaz. Fabaka Muaz khash'an li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah Muaz dengan tangisan yang amat dahsyat kerana perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tahu Nabi cakap mesti betul. Dan dalam riwayat betul, bila dia balik, dia hanya ziarah makam Nabi dan juga masjid. Tapi saya nak sambung hadis Nabi bila tengok sahabat sedih tu kan. Sahabat dah mula nampak sedih, nangis teruk. Nabi kata, Muaz, inna awlan nas bil muttaqun. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi aku, di sisi Allah adalah orang bertakwa. Di mana saja dia berada, tak semestinya waktu Nabi wafat dia duduk dalam rumah Nabi. Tak semestinya makam yang paling mulia, kubur yang paling mulia dalam dunia di mana tuan-tuan? Kubur. Faham? Lebih mulia daripada Ma'la Mekah. Baqi'. Kubur paling mulia. Ada 10,000 sahabat Nabi belakang tu. Tuan-tuan pergi ziarah kan, pergi belakang masjid, kita bawa jemaah umrah. Oh tuan-tuan tengok ni Baqi' kubur sahabat Nabi ni. Kalau boleh mati dekat Madinah, matilah kat Madinah. Maksudnya bersungguh nak duduk kat makam Nabi, dekat keliling Nabi. Baqi'. Tak semestinya Nabi cakap kepada Muaz, di mana saja haitsu makanu, di mana saja engkau berada, engkau bertakwa pada Allah, engkau dekat, engkau mulia di sisi Allah. Nabi pujuk hati. Begitulah tuan-tuan, kadang-kadang kita kena pujuk hati kita. Kalau kita bertakwa pada Allah, sayang pada Nabi, bukan tak sayang. Muaz kalau sayang tuan-tuan takkan keluar Madinah. Saya ni kalau duduk kat Penang, baru nak pergi, besok balik Penang lagi, baru dia 3 hari balik Penang. Kalau mak kita lah tuan-tuan, saya orang Penang tu ceramah kan, biasalah tangan tu naik biasalah. Tangan tu dia Ustaz tuan-tuan. Kepala ni duduk tahan goyang. Belau-belau kan. Tuan-tuan kalau tengok mak kita, kalau kata kat kita, abang kalau pi Bangi ni, balik ni, asal tak jumpa dah. Tuan-tuan, tak balik Bangi tu, betul tak? Tak balik tak? Tapi Muaz pergi tak zaman? Pergi tak? Mahabbah Nabi SAW diiringi dengan ittiba' dan ta'ah kepada Nabi SAW. Cintakan Nabi diiringi dengan mengikuti apa yang Nabi pesan. Sebab itu hari ini kita nak buat macam mana hari ini? Ustaz tanya, nak hidupkan sunnah Nabi. Tajuk persoalan tak jawab lagi ni. Macam mana nak bangun gaungkan dan bainan al-habib dia cerita ni. Macam mana nak hidupkan sunnah Nabi. InsyaAllah hari kalau kita sempat cerita macam mana sahabat Nabi yang tiru sepidi-sepidi pada sunnah. Ada macam-macam istilah. Apa maksud sunnah? Apa maksud sunnah? Nanti apa maksud sunat? Sunat apa dia? Sunat? Ada sunat tak lagi? Selalu kena dah. Alhamdulillah. Sudah dah. Tak apa tuan-tuan jangan risau. Saya tanya kat budak ya. Saya tak tanya kat tuan-tuan semua. Sudah dah. Dah Alhamdulillah. Apa sunnah? Ikut definisi ikut orang. Kalau ikut istilah fiqah, sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan dengan jazam, dengan begitu kuat. Maksudnya buat macam definisi kita lah. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat dosa. Tapi apa maksud sunnah? Ma udhifa, ma sabara, apa yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, apa yang Nabi cakap sahabat dengar. Nabi cakap buat begini, sambillah. Budak kecil tengah makan, Nabi kata sambillah, wa kul bi yaminik, wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan, ambillah lauk yang paling dekat, sebutlah nama Allah. Nabi sebut. Oh macam tu, itu sunnah. Nabi cakap. Wa fi'lin, ataupun Nabi buat, Nabi tak cakap. Contohnya Nabi buat, Nabi solat, Nabi tak cakap pun angkat tangan tinggi mana. Allahu Akbar. Sahabat Nabi nampak, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat seperti mana kamu tengok aku solat. Macam mana kita nak tengok? Siapa yang tengok? Sahabat Nabi tengok. Sahabat Nabi ada yang kata Nabi angkat paras telinga. Sahabat Nabi ada yang kata Nabi angkat paras dada. Tu Imam Syafi'i buat kesimpulan antara telinga, bawah telinga. Itu yang kita nak baca, bawah telinga. Ada tak angkat kat paras dada? Ada. Sebab tafsiran ulama. Letak dekat dada. Contoh, letak dekat dada. Dada di mana dada? Ada yang kata dada dekat dada. Ada yang kata dada tu antara pusat dengan dada. Tu yang kita letak atas pusat kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mana mazhab Hanafi? Hanafi. Baik.
Hanafi. Bin. Makan. Bawah kan? Depan. Dada ni semua depan. Boleh tak boleh? Boleh. Sebab kita pun tak nampak, sahabat Nabi nampak, ulama baca hadis Nabi, okey, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, atau tikraran, ataupun Nabi tak cakap, ataupun Nabi tak buat. Contohnya, Nabi diam, mustahil Nabi tak tegur kalau benda tu salah. Contoh makan tok. Hai, makan tok. Kita makan tok. Kita pernah makan biawak pada pasir. Kita pernah makan? Bukan hotdog. Tok. Biawak pada pasir tu. Dia bukan biawak sejenis hampang tu lah. Ni biawak pada pasir. Yang tu boleh makan. Biawak tepi tu tak boleh makan lah. Contoh, makan tok. Nabi makan tak? Tak makan. Maimunah jamu Khalid Al-Walid. Nabi tak kata apa. Nabi kata orang kampung tak makan. Nabi tak kata dia suruh makan, tidak. Kata tak boleh pun tidak. Takkan Nabi tak amar ma'ruf nahi munkar kalau benda tu haram. Maka benda tu jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara cakap Nabi, cara tengok Nabi. Nabi duduk dengan orang panggil Nabi, "Ya Rasulullah." Nabi tak pusing muka Nabi. Nabi pusing kedua-dua bahu Nabi. Ya, kenapa? Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul As kata apa? Siapa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia main duduk dengan Nabi, dia masuk Islam lambat. Dia kata, "Aku benci Rasulullah, tapi bila aku masuk Islam, orang paling aku sayang Rasulullah." Dia masuk Islam lambat. Jadi Nabi layan dia sikit lah, layan lebih sikit. Sampai satu hari dia bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau sayang?" Nabi kata, "Aisyah radhiyallahu anha." Dia kata tak jadi dia jawapan tu. Laki. Nabi pun jawab, "Abuha." Siapa dia? Bapa kepada Aisyah? Abu Bakar. Dia kata, lain. Abu Bakar semua orang tahu lah. Lain ada. Nabi pun jawab dengan jujur. Nabi jawab, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tersekat Amr al-As. Dia pun terdiam. Dia takut tuan-tuan. Ulama syarah takut. Dia takut apa? Dia takut nanti Nabi sebut nama orang lain, nama dia lambat. Tapi Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata apa? Kenapa dia pergi tanya Nabi siapa orang paling Nabi sayang? Mesti ada sebab. Saja-saja pergi tanya Nabi siapa orang paling kau sayang. Pasal apa dia tanya Nabi? Kenapa dia tanya Nabi siapa orang paling Nabi sayang? Dan dia pun sebenarnya duk tunggu Nabi jawab nama dia. Tiba-tiba Nabi tak sebut nama dia. Persoalannya kenapa dia tanya Nabi siapa orang paling Nabi sayang? Imam Nawawi kata apa? Inilah kelebihan istiqbal Nabi SAW. Akhlak Nabi. Kalau kita duduk depan Nabi, cakap depan Nabi, tengok Nabi, Nabi tengok dia, orang itu akan rasa Nabi anggap dia someone special. Macam mana saya nak layan tuan-tuan? Ustaz televisi tuan-tuan, lebar-lebar kata Hamilah tuan-tuan. Contoh kan, Fatah Riwa. Contoh lah kan, macam mana nak layan orang Ustaz? Betul tak? Nak layan orang, saya duduk kat bayi ni, kedai mamak ni duduk, orang minta kat gambar dengan dia makan roti sambil Ustaz. Larat kan nak layan Ustaz? Nak layan contoh. Jadi kita tak mampu Ustaz. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut itu sunnah akhlak, sunnah khalqiyah, khuluqiyah. Apa surah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sunnah. Sama ada Nabi suruh ataupun Nabi tak suruh, semua kaitan Nabi. Even benda tu Nabi tak suruh pun, kalau ada kaitan dengan Nabi, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia berat tak berat. Macam Nabi suka makan apa lah? Tuan-tuan suka makan apa? Orang ampang. Nasi lemak. Dia suka makan apa? Chicken chop. Oh, ampang. Apa? Churros. Kita buat tunggu ya, takut ya. Tapi Nabi suka makan apa? Contohnya di lagu ad-dubba. Nabi suka lagu. Anas bin Malik tak suka lagu. Lidah kita tak suka lagu. Tapi bila dia tengok lagu, Nabi suka lagu, dia jatuh cinta dengan lagu. Ini sunnah. Jadi Allah alam untuk pusingan yang terakhir ni. Jazakallah khairan. Terima kasih Imam Ashraf. Alhamdulillah, itu banyak penerangan
harap beri kefahaman kepada kita semua. Kalau dapat simpulkan di sini lah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cinta Nabi bukan kemahuan tetapi keperluan. Nak tak nak kena sayang, suka tak suka kena beriman. Cinta Nabi kepada kita pula satu jaminan, bukan cagaran. Sebab tu pernah dalam satu mafhum hadis Rasulullah SAW punya sayang umat dia. Di rumah sahabat dia kata apa? Aku rindu. Sahabat tanya, rindu pada siapa? Umat aku. Siapakah umatmu? Nabi Muhammad SAW jawab apa? Umat aku yang aku rindu, orang yang tak pernah tengok muka aku, tak pernah duduk sekali dengan aku, tak pernah bertentang mata dengan aku, tetapi tetap beriman dengan aku. Nabi rindu kat siapa? Kita semua. Kalau nak nilai cinta Nabi pada kita, tak dapat dinilai hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah kita berehat, tapi bukan berehat iklan kita berehat. Ustaz, kita bagi halwa sikit telinga kepada semua yang hadir pada hari ini insya-Allah. Selalu dengar kat Jom Ngaji je kan. Hari ni saya bawa live. Masya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Safwan, Ustaz Muhammad Ashraf, untuk maupun baik Subhanahu wa taala. Tolong oleh subhanallah kita dapat mendengar kupasan daripada Fadil Ustaz Muhammad Ashraf, Ustaz Safwan, dan kita nak senang sedih dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Itulah zaman Nabi SAW, para sahabat sembunyi-sembunyi, nyorok-nyorok keluar daripada rumah nak dengar satu ayat daripada Al-Quran. Bukan kata para sahabat sembunyi-sembunyi kan. Orang yang saat itu pun belum beriman pun dia nyorok-nyorok, sembunyi-sembunyi nak pergi dengar apa wahyu kan. Tiba-tiba kata serempak kan. Antaranya Abu Sufyan, kata saya Al-Akhnas dengan Abu Jahal. 3 orang ni serempak, terkejut. Kita ni pembesar Mekah ni, orang yang paling kuat tentang Nabi, tentang Muhammad, hang pergi dengar apa? Tanya aku, hang buat apa sini? Saya orang Kedah tu. Saya isteri Kedah. Yang mana? Tu. Dia bakar. Jadi kata sebab apa? Sebab jatuh hati dah ni. Maksudnya mereka ni mempercayai Al-Quran. Malam ni janji, besok kita boleh janji. Kalau orang Mekah tahu kita dengar, kita datang sembunyi-sembunyi menyorok, dengar ayat Allah ni, apa yang Muhammad sampaikan, habis kita. Habis kabilah kita, habis kedudukan kita, habis pangkat kita. Janji, malam esok tak boleh dah. Janji. Malam besok jumpa lagi, contoh lagi. Sehinggalah malam yang ketiga mereka berpakat sungguh-sungguh, memang tak boleh dah, ini malam yang terakhir kita. Dan keesokan harinya bertanyalah, malam tadi ataupun terus ketiga malam kamu pergi ni, yang pergi sembunyi-sembunyi, kita sembunyi-sembunyi mendengar ayat-ayat yang disampaikan oleh Muhammad ni, kenapa ya? Aku nak tanya kamu, kenapa ya? Kan? Atau Abu Jahal, kenapa? Kan? Abu Sufyan, kenapa? Sebab mereka sebenarnya mengakui Al-Quran itu kan, bukan kalam Nabi Muhammad SAW, bukan kalam diciptakan oleh pakar-pakar bahasa, pakar syair dan sebagainya, tetapi ianya ada satu kalam ataupun satu ayat, satu wahyu yang memang diturunkan oleh Allah, tapi dia tidak beriman. Kenapa? Kerana egonya, kerana sombongnya tidak menerima Al-Quran. Jadi malam ini subhanallah, ibu ayat kasih Allah SWT, kita nak sama-sama dengar mungkin satu ayat, 2 ayat daripada Al-Quran. Kita nak tengok yang pertama ni surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 31-32. Anda kata ayat ni ayat penasih memang dah. Allahu Akbar. Itulah macam-macam ada kata ayat masih. Kata dalam Quran ada ayat halang roblok. Ada juga waja'alna min baini aydihim saddan. Wa min khalfihim saddan, bukan dikakfuh sebut hembus dekat polis trafik. Bukan kata tak kena sama, 3 sama kena. Jadi silap beramal dengan Al-Quran. Itu kita amalkan jadi dalam kehidupan kita, tak apalah kan, dia betul. Jadi kita nak cuba ayat yang ke-31-32. Ibu ayat yang hafal kita baca sama-sama. Nak cuba yang pertama ni dengan Taranum Bayati dulu. Taranum apa? Bayati. Macam sebut Bayati. Sepuk tu dah betul lah. Bunyi Bayati. Memanglah bunyi Bayati tadi. Baca betul, baca pun jadi juga insyaAllah. Mari kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum
يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن الله لا يحب الكافرين. Surah Al-Azim. Katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutlah daku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih ketahuilah bahawa Allah tidak sesungguhnya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala amat-amat tidak menyukai orang-orang yang kafir. Dua ayat surah Ali Imran, iaitu ayat 31-32. Dan kita nak pergi satu lagi sebelum kita beralih kepada Imam Muda. Kita nak tengok satu lagi ayat dalam surah At-Taubah. Allahu Akbar. Surah At-Taubah. Oh subhanallah. Surah At-Taubah ni ayat ni memang semua hafal lah. Kan tadi jadi amalan. Akhir surah At-Taubah ayat 128, ayat 129. Yang ni boleh tak kita nak baca sama-sama? Boleh? Boleh insyaAllah. Saya nak dengar suara tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca, lepas tu ikut, boleh tak? Saya baca, lepas tu ikut lah. Alhamdulillah. Taranum pun nak dengar ni? Ataupun kita nak baca sama-sama? Nahawan boleh? Nahawan boleh? Lagu ayah jahakan. Jahakan. Lagu jahakan. Jahakan boleh kita cuba. Alhamdulillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Satu, dua, mulai. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dan dia sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, ya Muhammad, cukuplah Allah bagi. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy singgah sana yang maha agung. Surah At-Taubah ayat 128, 129. Ayat yang sangat-sangat disukai oleh baginda Susana membacanya selalu ulang-ulang, dan ayat ini menjadi ayat motivasi pada kita. Jadi motivasi pada kita bahawa dalam kesukaran kehidupan kita, kesusahan, kepayahan, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menginginkan kebaikan, keamanan, keselamatan kita. Dan ayat yang saya kata motivasi tadi, ayat inilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka berpaling daripada keimanan, kita cakap-cakap dah, tegur-tegur dah, nasihat-nasihat dah, tak nak juga dia solat, ustaz. Anak saya banyak kali dah saya cakap, ustaz, tak nak juga dia solat. Dan in tawallau faqul hasbiyallah. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sekian dulu untuk pada malam ini. Kita berikan. Silakan Allah. Alhamdulillah, selalu kalau untuk mengaji telefon tak pernah dapat je lah. Sekali orang telefon 10,000 orang. Nasib dia sampai dapat. Ustaz Izin. Hari ni dapat live depan, tak payah tunggu, siap lagi suruh ngikut sekali. Alhamdulillah, satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita pada malam ini. Dan bila Ustaz Tarif ini bacakan dua ayat sebentar tadi pada surah Al-Imran dan juga daripada surah Taubah, antara kesimpulan yang kita dapat daripada makna yang dibacakan sebentar tadi, jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia itu tanpa ada orang kata apa, tak ada kau nak buat, tak nak buat, tak apa, tolak tepi, tak ada. Ia merupakan satu kewajipan untuk dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita juga tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum-kaum dia. Jadi nak tanya kepada Imam Muda Ashraf pula. Tadi ayat dibacakan tadi menceritakan bagaimana, namun di saat Allah bagi amanah kepada kita, ada tanggungjawab kita kena buat. Nak tak nak, you like it or you don't like it, you have to. Minta maaf, saya lepas isyak seorang putih. Boleh faham mana? You like it or you don't like it, you have to do it, because that's your job as a servant of Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak kena buat, sebab engkau ni hamba Allah. Tapi Imam Muda Ashraf, Ustaz, ada orang pakai alasan hari ni, alasan yang paling klise sekali. Apa dia? Ustaz, hidayah belum sampai. Bukan tak nak ubah, hidayah belum sampai, Ustaz. Kalau sampai, insya-Allah Azza akan berubah. Jadi macam mana ada pada duduk pada dengan Ustaz, atau pada dengan agama sendiri dengan orang-orang seperti ini, Ustaz? Ayat Allah masyaallah. Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan hadirat muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Ustaz, kita habis berapa kan? 9 suku insya-Allah. Ada hari. Jangan risau, Ustaz. Kita isyak malam ni, saya beritahu saya, isyak malam ni lambat. 9 suku kita habis insya-Allah. Tapi kalau zaman Nabi dulu, Nabi dia tunggu isyak sampai ke pagi, dia tunggu. Betul. Tapi Lepas dia request sampai pukul 12. Tapi Ustaz baru balik menakau, saya tak gamak buat macam tu. Kadang-kadang kita baca hadis Nabi sebelum Nabi wafat. Betul. Nabi hari Khamis, Nabi wafat Isnin. Hari Khamis Nabi sakit. Hari Khamis semayang, isyak Nabi lambat. Ambil wuduk kan. Lepas tu isyak tu wasak, luas. Sahabat duduk kat masjid. Biasa sahabat Nabi tak ketuk pintu rumah Nabi. Itu biasa tuan-tuan kan. Kalau nak ketuk pun guna kuku-kuku mereka. Kata Amr al-As. Maksudnya respect Nabi. Jadi bila dulu duduk jerit-jerit,
Aqra bin Habis, dia pernah jerit panggil Muhammad, 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 jerit depan pintu rumah. Turun ayat Quran, la taj'alu du'a rasul. Jangan panggil Nabi macam member kamu, dia bukan member kamu. Itu sahabat tak ketuk pintu rumah Nabi. Duduk sebelah rumah masjid Nabi, Syaritin, sebelah rumah dengan masjid, dengan rumah Aisyah, dengan Masjid Nabawi. Nabi tak keluar, Nabi sakit, Nabi demam teruk, Nabi ambil wudu, Nabi pingsan. Pernah dengar kan cerita ni kan? Ambil wudu, kemudian Nabi pingsan. Nabi pingsan, Nabi bangun-bangun, Nabi kata, Assalan nas, orang semua dah sembahyang isyak ke belum? Sahabat Nabi semua, waktu tu Aisyah, Ahlul Bait Nabi semua duduk sebelah. Kau ni entah siapa? Jangan risau ya Rasulullah, sahabat Nabi semua, mereka boleh tunggu, tak apa, pelan-pelan. Nabi ambil wudu juga, Nabi jatuh pingsan, sebab Nabi sakit tau. 4 kali Nabi jatuh pingsan, Nabi tanya semua isyak ke belum? Barulah Nabi kata, Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Maksudnya kalau kita ada ustaz sampai tengok tangan. Kalau saya sampai 10.30, bos isyak ke belum? Orang ampang tunggu ustaz. Orang ampang tunggu ustaz. Kau jaga arah imam muda semua dia. Yalah, nampak gaya jangan cepat. Okeylah, baik Ustaz. Tentang sayang lah. Ayat tadi dulu saya tentang sayang. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum. Orang mengaji bahasa Arab dia faham. Fa ada beza dengan thumma, ada beza dengan wa. Muhammad masuk ke dalam masjid, okey? Muhammad masuk ke dalam masjid. Thumma, selepas itu Ali pun masuk. Ada beza thumma. Muhammad masuk ke dalam masjid bersama Ali. Okey, maksudnya dia masuk dulu, Ali bersama selepas itu. Okey. Tapi kalau fa, Muhammad masuk ke dalam masjid seiringan dengan Ali. Maksudnya siapa yang taat perintah Allah, siapa yang cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut fa. Ikut Nabi. Tidak ada jalan shortcut tuan. Kalau dekat Ampang, saya tak tahu lah, Ampang ni canggih sikit lah. Kalau ceramah dekat Gombak, Ustaz lah, Gombak dia lain. Dia tak ada jalan shortcut tuan-tuan nak dekat dengan Allah, melainkan jalan Rasulullah SAW. Kalau dia kata saya ni tak semayang, tuan-tuan kalau dapat tu guru macam tu, dia kata dia tak semayang, awal-awal lagi. Nabi semayang tak? Nabi suruh kita semayang tak? Salat. Saya tak semayang, saya dapat direct daripada Allah. Tak. Semua melalui jalan Rasulullah SAW. Itu saya cakap tadi Gombak special sebab Gombak ada Nabi. Betul ada Nabi? Ampang tak ada orang? Ampang tak ada Nabi. Tapi Pahang lagi canggih, ada Tuhan. Tuhan Harun. Jadi kita ni kena ikut Nabi SAW. Fattabi'uni. Ayat Quran lagi tadi Ustaz sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini ayat kasih sayang. Telah datang kepada kamu, Allah beritahu kat kita semua, seorang Rasul di kalangan kamu oleh manusia. Azizun alaihi ma'alikum. Terasa berat baginya menanggung kesusahan. Kita ni tentang kalau tengok mak kita, ayah kita balik pada market. Kami orang Penang panggil market. Kenapa market ke? Dia market, ayah kita bawa balik barang beg plastik besar banyak kan. Penat angkat, anak sedih, dia tak tanya ayah. Berat. Dia terus tolong, betul tak? Faham. Azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat baginya menanggung kesusahan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang Kedah kata beria satu. Bersungguh-sungguh nak pastikan semua orang beriman. Tak kira lah orang duduk kondominium ke, orang duduk rumah teres ke, orang kampung ke, dalam istana pun dia nak mati dalam keadaan beriman. Ini Nabi. Orang tidur bawah jambatan pun Nabi nak ucap syahadah. Tuan-tuan, malam ni kita tak sempat cerita Taif. Maulid Rasul orang cerita Taif. Kan? Banyak orang cerita Taif. Nabi balik kena balik batu kan. Kita membaca doa Allahumma ilaika ashku du'adahu wa qillata hilati wa hawali ala nas. Doa tu panjang, sedih baca doa tu. Nabi kena balik batu. Kalau ekologi lah, Nabi orang Mekah. Orang Mekah tak suka Nabi, benci Nabi. Nabi pun nak cuba kampung sebelah Taif. Bila Nabi kena balik batu, tuan-tuan ingat orang Mekah ni tak tunggu kan Nabi balik. Dia masih tunggu ni, dia pun nak tunggu ni. Bahasa dia Muhammad dakwah dekat kampung kita, orang tak mau. Pergi kampung sebelah. Macam itulah.
Tak apa tu, nak tengok orang kampung sebelah kata apa. Tunggu Nabi tuan-tuan, tunggu Nabi balik. Kalau Nabi balik tuan-tuan, dapat cerita pula kena balik batu, seronok tak seronok? Tapi kalau tuan-tuan saya tuan-tuan, kalau main, tapi Nabi tak merajuk tuan. Tak merajuk. Kalau kita lama lagi Ustaz Sofwan cerita dia bina ni apa, tiba-tiba berceramah bagi goreng merajuk tak payah. Daripada dan cerai kambing kan. Tak tuan-tuan, merajuk tak ada. Kalau Nabi tak ada perasaan, balik-balik Nabi juga Mut'im bin Ali. Kau boleh bagi tak? Insyaallah tak. Jaminan teman, memberi jaminan keselamatan aku. Mut'im bin Ali kata, aku boleh jamin keselamatan kau. Apa pun jadi, aku jamin. Tuan-tuan, Nabi dapat saja jaminan. Balik-balik, tak cakap banyak. Sampai saja Mekah, Nabi ulang balik hari-hari dekat kemah Aqabah tu yang tuan-tuan Jamrah. Kau lah balik nak rehat stres lah, orang baling batu. Tak, balik-balik terus pergi Jamrah. Jumpa semua orang. Ya ayuhan nas, selak kemah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qul la ilaha illallah tuflihun. Sebutlah la ilaha illallah, anda pasti berjaya. Betul. Adakah kita yang tak ada ni tak berkah? Takut juga. Sebab tu malam ni tuan-tuan main ni niatlah ikhlas. Kita main ni bukan setakat nak kenal Nabi. Kalau kenal Nabi tuan-tuan, Herakles kenal Nabi. Herakles ni dia tanya Abu Sufyan. Abu Sufyan, Raja Rom tuan-tuan, Menteri Rom. Abu Sufyan duduk depan Herakles. Siapa yang dekat dengan lelaki yang dikatakan bawa ajaran baru tu? Orang tunjuk Abu Sufyan. Duduk depan, jangan cakap bohong. Tanya satu-satu. Adakah lelaki itu, dia ini dihalau keluar daripada kampungnya, dihalau keluar oleh ahli keluarganya? Dia jawab satu-satu. Herakles kata, qad alimtu. Sungguh aku dah tahu bahawa lelaki itu sudah pun keluar. Dia Kristian Nasrani. Dia tahu ini Nabi akhir zaman yang keluar. Dia beriman tak dengan Nabi? Yahudi kenal tak Nabi? Yahudi kenal tak Nabi? Alladhina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dia kenal Nabi Muhammad macam kenal anak. Orang ahli kitab kenal. Sebab itu contoh, saya bagi contoh tuan-tuan datang malam ni, kita niat ada sedikit perubahan. InsyaAllah balik ni ada perubahan, ada sunnah Nabi kami boleh amalkan, ada kena nanti. Tuan-tuan kena ada sikit. Kita main malam ni tuan-tuan untuk belajar macam mana nak susah-susah kerana Nabi. Kena ada sikit, kena ada mujahadah. Tak ada mujahadah ni susah. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang yang bersusah payah pada jalan kami, Allah buka pintu hidayah. Allahu Akbar, ayat ni best. Jadi yang penutup ni ayat yang ke-21, saya nak cuba baca dengan menggunakan Tarannum Nahawan. Jadi yang baca sebelum ni dengan murattal, yang penutup ni saya nak cuba baca dengan cara mujawwad. Bukan mujawwad. Mujawwad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah dia bacaan Al-Quran daripada Tirmizi tadi. Dan kalau kita sedang tak sedang, dalam satu perkataan dia disebut rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Nabi dah bagi semua dah jalan, hadis Nabi bagi. Nabi buka jalan saja. Saya suka guna perkataan itu. Nabi buka jalan, Allah Subhanahu wa ta'ala buka jalan. Yang nak masuk, melangkah ke dalam jalan tersebut, kita sendiri yang nak kena angkat kaki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib satu-satu kaum ataupun seseorang itu, melainkan mereka yang ubah nasib mereka sendiri. Forum lah sampai pukul 12 malam pun, kalau niat di hati tak nak berubah jadi baik, tak ada orang mampu ubah diri, tuan-tuan. Kami hanya mampu menyampaikan, Ustaz Tirmizi hanya mampu menyampaikan, Muhammad Ashraf hanya mampu menyampaikan di hari, dengan harapan bila kami duduk depan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, itulah harapan kami. Allah tanya, engkau ada ilmu, apa yang kau buat? Sekurang-kurangnya kami boleh jawab, aku share dengan penduduk-penduduk di kampung Melayu Tamah Napa. Itulah hadiah yang paling besar sekali untuk ramai pendakwah di seluruh dunia. Saya mewakili Imam Muda Ashraf, terima kasih Ustaz, dan terima kasih semua yang hadir. Terima kasih juga Ustaz Tirmizi. Dan satu doa yang selalu saya sebut bila saya habis kuliah di mana-mana sekalipun, seperti mana Allah mudahkan langkah kaki anda semua untuk datang ke surau pada malam ini, saya doa kepada Allah, moga dipermudahkan langkah kaki anda semua untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, insya-Allah. Nah, tapi mohon jasa baik Ustaz, baca doa penutup boleh tak? Doa semua. Baca doa sikit. Imam ada baca doa. Saya makmum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami tinggi menggunung, amalan kami pula sangatlah sedikit ya Allah. Amatlah malam, amatlah rugi andai dosa-dosa kami telah diampuni oleh-Mu ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Walau sejauh mana kehidupan kami daripada-Mu ya Allah, kami tidak putus-putus merayu, mengadu, memohon, meminta kepada-Mu ya Allah, agar diampuni dan diterima taubat kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami ini hamba-Mu yang sangat lemah, umat kekasih-Mu yang sangat lemah ya Allah. Moga-moga dengan sedikit usaha kami yang teramat lemah ini ya Allah, mudah-mudahan kami mendapat rahmat kasih sayang-Mu, dan mudah-mudahan kami tergolong dalam kalangan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan syafaat darinya ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa 'anna birahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah